Kita ni sebagai rider dapat pesanan macam tu pun kira hati dah berbunga dah. Baru first order dah naik tingkat 4. Berapa modal dia tu? Ni ah. Modal dia berapa? Oh, dua ke atas. 2K. Ha. First order kita dah dapat dekat nasi ayam Chef Man. So kita ada 3 rider kat sini. Nampak gaya macam sidai, tapi ada yang dah siap. Kita tengok dulu. Harapnya kita punya tak sidai lah ya. Nombor berapa ni? 876. Okey. Siap. Kita punya tak sidai. Sebab dia order satu nasi ayam je. Alright. Okey, kita collect, check. Kita hantar 4.3 km. Anggaran dalam 9 minit. Okey, jom. Kita hantar order yang pertama malam ni. Let's go on. Setelah 2 minggu aku tak buat video, hari ni aku buat video untuk korang semua. Sebab dah ramai sangat komen dekat TikTok aku, dekat YouTube aku, kata, "Bang, tak ada video baru ke?" Bukan tak ada video baru. Kita kan baru je lepas sambut Syawal, Hari Raya kan. Jadi aku pun nak sambut juga. So sebabkan aku sambut, aku balik kampung lah. Sebab tu tak ada video. So hari ni ada video baru. Sebab apa? Sebab kita kena mengumpul dana balik. Baru lepas Hari Raya, duit dah habis. So sebab tu lah kita kena start cedok, cari duit balik. So lepas ni insyaAllah aku akan upload tiap hari Sabtu video. Sebab kita pun dah habis raya. So kita fokus untuk kerja lah pula. Dah habis duit dekat raya, cari dia duit balik. Untuk video yang lepas, aku ada tanya kepada para rider yang korang pakai handphone apa untuk cedok. Android lah kan. Aku dapat banyak sangat komen. Ada yang kata handphone Realme, Xiaomi, Redmi. Xiaomi, Redmi dah sama lah kan. Lepas tu ada kata pakai handphone Poco. Jadi aku dah tengok lah korang punya komen semua. Terima kasih kepada yang suggest pada aku. Terima kasih banyak-banyak. So kalau korang tengok sekarang ni aku masih pakai 7 Plus aku lagi. Yelah, korang pun kena faham lah sikit kan. Kita ni pun baru je lepas raya. Jadi dana tu dah habis lah. Sekarang ni kita kena kumpul dana balik untuk aku beli handphone Android pula. So insyaAllah lah dalam minggu depan ataupun 2 minggu lagi aku belilah phone Android. Untuk menyenangkan aku juga. Nak cedok pakai iPhone ni tak boleh lama. Bateri dia cepat sangat drain. Mana yang korang rindu sangat tengok video aku ni, takkan rindu je, duit raya tak ada. Kalau nak bagi duit raya, PM dekat TikTok ataupun Insta, nanti aku bagi QR. Yesterday. Alright, kita dah sampai kawasan rumah customer. Aku tengok sekejap dia blok apa ni, SA6. Mana satu blok SA6. Okey, aku dah nampak lah yang ni. Tapi ada beza tak? Tangga berapa ke tangga berapa? Aku tak tahu sangat. Blok tu 4644. Aku tengok dulu ada tak. Okey, ada. Tu salah satu tips lah kalau korang naik rumah flat. Tengok dekat letter box dulu, ada tak nombor rumah yang korang nak pergi. Kalau tak ada, maksudnya tangga lain lah tu. Baru tingkat 2 tingkat lagi. Tingkat 4. Baru first order dah naik tingkat 4. Assalamualaikum, Abang Zubir. Alright. Baik.
Okey, kita settle order yang pertama. Deliver. RM7.40. Alhamdulillah. Order kedua kita belum dapat lagi. Kita cari dulu order yang kedua. Let's go on. Untuk hari ni aku tak target banyak pun order. Cukup 4 order lah. Sebab aku pun tak buat lama pun. Dalam pukul 9, 9.30 macam tu aku balik lah. Kita dapat 4 order. Dapat lepas duit makan, duit minyak motor, okey lah kan. Order kedua pun kita tak dapat lagi. Kalau dapat double pun ngam juga ni. Terus dapat double. So balance lagi satu order je kan, macam tu. Tak apa, kita cari dulu. Kita ronda-ronda dulu. Let's go on. A little longer than a few minutes later. Alhamdulillah kita dapat order McDonald Reko. Alhamdulillah double order. Okay, jom kita pick up McDonald. Kalau yang tengok video aku daripada first video sampailah video yang ni, semua video aku ada pick up McD. Tak tahulah muka aku ni duta McD ke apa. Sini double order. Belum siap pun. Kat McD ni belum siap lagi. Dekat dalam ada 2 rider tengah tunggu. So agak sidai sikit. Kita pula double order. Aduh, lamalah sikit rasa kena sidai. So kita tunggu je lah. First order hantar dekat Vista Bangi. Okay, lagi satu Semenyi Hulu Langit. Oh, Serenhide. Okay, baik. So kita tunggulah order kita siap. 5 minutes later. Eleven minutes later. Lagi satu 287. 87. Cerita apa? 287. Okey. Siap. Kau order dah habis eh? Kau order habis eh? Okey, tak apa. Baik, terima kasih. Alright. 2 order siap. Aku kena ingat ni air dia satu-satu. So strategi dia yang first ni ni. So yang sana kita letak makanan dia belah yang sama. Macam ni. So yang ni belah yang sini. Nampak? Baik kan strategi aku. So korang boleh pakai strategi aku Kalau dah pakai jangan lupa komen. Aku sampai tadi 8 suku, sekarang dah 8.22. Okey lah, taklah lama sangat sidai. Tapi sekarang dah 8.22. Aku ada satu kerja nak buat, iaitu aku nak post video kejap. Okey, settle. Okey, order pertama kita hantar dekat mana dulu? Vista Bangi Blok A. Okey, orang tahu. So dah tahu, tak payah tengok maps. Untuk jimatkan bateri. Biasalah iPhone kan, bukannya Android, bateri banyak. Okey, Vista Bangi je yang ni. Tapi kita kena U-turn kat depan. Dia tak ada selekor terus masuk. Sekarang ni dekat tangan kita dah dapat 3 order. So harapnya lepas aku hantar 3 order ni, aku dapat lagi order last lah. So maknanya dah boleh dapat 4 order. Okey, U-turn. Nak ke Vista Bangi memang kena U-turn sini. Alright, Vista Bangi. Rumahnya tadi Blok A. Blok A belah sana. Yang ni Blok B. Bonggol pula. Aduh. Okey, Blok A sampai. Order dia 112. Okey, 112 yang belah kiri. So air dia yang ni.
112. Lepas tu ambil gambar. Okey, cun. Alright, gambar pun dah send. Baru boleh deliver. Deliver yang pertama. Yang kedua kita hantar ke Serenhai. Sejauh 7.3 km je guys. Agak jauh sedikit je. Tapi ni ikut map dia suruh U-turn belah sana. Kita bukan U-turn belah sana. Kita terus selekor sana. So kurang sikit lah. Anggaran dalam 11 minit. Okey, jom. Let's go! Dia dah hijau tapi kereta semua laju-laju. Aku takut pula nak lintas. Lepas ni okey ke? Lepas. Kalau hantar belah sini, belah Semenyih, jalan nak ke Bangi Lama ni, aku kurang minat sikit lah. Sebab selalu kalau aku hantar sini, balik aku mesti kosong. So aku kena keluar balik, pergi dekat Reko ataupun Bangi Seksi 7 baru dapat order. Jarang lah, bukan jarang, memang tak pernah lah aku masuk sini lepas tu dapat order, next bawa ke tempat lain, tak pernah. Memang aku kena keluar balik sini barulah dapat order tempat lain. Sebab sini tak ada kawasan kedai makan yang banyak. Kiranya orang panggil apa, nak balik ke tempat kita, balik kosong lah orang panggil. Macam tu. A lot of boring math later. Serenhai. Okey, sampai. Daftar pula. Aduh, lambat betul lah. Okey, thank you. Sekarang kebanyakan rumah semua daftar dah pakai tab, pakai telefon je. Dulu semua pakai buku je, tulis manual, nama siapa, nombor plate. Sekarang pun pakai handphone. Teknologi biasalah. 2, okey, cantik. Nombor dia 18. Okey. Sampai. Tekan bel dulu. Vanita, eh? Yes. Alright. Thank you. Okey, baik. Terima kasih. Alright. Settle order yang ketiga. Delivered. RM14.50. Alhamdulillah. Thank you, bos. Hantar order yang ketiga tadi. Syok je dengar. Dia pesan jalan baik-baik. Kita ni sebagai rider, dapat pesanan macam tu pun kira punya hati dah berbunga dah. Maksudnya ada orang pesan dekat kita. Belum dia bagi tips lagi berbunga kita. So korang yang mana tengok video ni, kalau korang order GrabFood, Panda, Lala ke kan, apa-apalah yang delivery, korang cakap terima kasih, jalan baik-baik ke, hati-hati bawa motor, itu pun dah membuatkan kita orang happy dah sebenarnya. Selain daripada korang bagi tips, itu pun dah membuatkan kita, hari kita bahagia. Macam tu. Syok tau dengar. Kita dah bawa makanan dia jauh-jauh kan. Kita tolong delivery makanan dia. Dia siap pesan kita, okay, jalan baik-baik. Best. So lepas ni korang yang order, buat macam tu. Confirm abang delivery baring-baring atas star. Bersuka sangat kalau dengar korang punya pujian tu. So sekarang ni kita dah jauh sangat ni dekat Serenhai. So kita kena keluar balik. Baru kita akan dapat order. So apa lagi? Let's go on. 3 days later. Aku sampai tadi 9:01 minit. 9:03 minit terus masuk order. Alhamdulillah, 2 minit je aku tunggu. McD Reko. Hantar ke Station 9 Bandar Baru Bangi. Okey. So cukup 4 order, kita off dulu. Kita bagi rezeki dekat rider lain juga. Order yang kedua dengan yang ketiga kita collect dekat McD. Order yang keempat ni pun dekat McD. Muka aku ni cok McD dah. Kali ni aku tak tahu si depo minute. Ya, bahan apa berapa? 229 ada? Yep.
Alright. Okey, terima kasih. Sama. Berapa modal dia tu? Ni ah. Modal dia berapa? Oh, dua ke atas. 2K. Ha. Kamera basic je dah 2. Lepas tu belilah sikit-sikit mic dia apa semua. Mic dia Shopee je. Bukan 200. Bukan. Okey bang. Okey, kita dah collect. Kita resume, order is ready, check, collect. Okey, kita hantar sejauh 5.8 kilo 12 minit. Jauh juga. Tapi tak apa, sebab ni pun last order kita. So, kita jalan je lah slow-slow, santai. Ui, dia boleh lintas macam tu je. So, baik aku slow. Baru cakap santai. Kalau cakap laju tadi, laju lah aku pergi. Dekat section 8 ni ada je McD. Rumah customer ni dekat section 9. Tapi kenapa dia order McD Reko sini pun ada McD. Pelik juga kadang. Ke apa yang dia nak beli tu dekat McD ni dah habis. Macam tu aku pun tak tahulah. McD yang dekat ada tapi dia order McD yang jauh. Pelik kadang. Raya hari tu korang pakai yang mana? Bulan Bintang ke Elra? Share sikit. Yang mana pakai bulan bintang tu, hadiah apa yang korang dapat? Mesti voucher kan? Rumah dia lagi 1.3 kilo tapi traffic light banyak kat sini. Biasalah, Bangi kan. Siapa tak tahu Bangi? Traffic light lagi. Alah. Nak sampai pun traffic light banyak. Lagi 830 meter je. Cepat sikit. Traffic light, oi, cepat dah. Hijau. Kawasan ni first time juga aku masuk. Section 9 ni. Selalu aku masuk yang belah sana. Yang belah sini aku first time masuk. So macam ni lah rupa dia. Okay, aku tak tengok nombor. Nombor 5. Okay. Aku tengah cari bel, dia dah buka pintu. Maizatul kan? Okey. 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 Sama. Okey, alhamdulillah selesai 4 order untuk hari ni. RM6.60. Jadi sekarang dah pukul 9.24. Nak masuk 9.30. So aku on the way balik dah. So 4 order hari ni kita dapat RM28.50. Alhamdulillah, rezeki Allah. Kita tak boleh ambil lebih-lebih. Sebab Tuhan bagi tahu orang yang tamak selalu rugi. So cukuplah 4 order. Selebihnya tu kita bagilah pada rider-rider lain yang memerlukan, yang full time kan, yang tak capai lagi target dia. Kita bagilah dia. Terima kasih korang yang support video aku. Memang korang memang best lah video aku selama ni. Daripada TikTok sampailah aku ke YouTube, tak berhenti-henti korang bagi sokongan pada aku. Terima kasih banyak-banyak. So insyaAllah kita kumpul dana untuk beli handphone Android pula ya. Itu misi kita seterusnya. So kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Apa lagi? Let's go on.